You sekarang kemas you punya barang, balik rumah. Datuk cari saya. Sophie, besok you tak payah datang kerja lagi. You sudah dipecat. Kenapa Datuk? Jangan tanya banyak lagi. You sekarang kemas you punya barang, balik rumah. Halo? Hah? Mak saya sakit. Sekarang saya ada meeting. Nanti saya balik ya. Mak you sakit ke? Nak pandai tengok dia tak? Tak payahlah. Kami teruskan. Kak, selepas ibu kamu sudah sembuh, barulah balik kerja. Saya sudah bayar wang untuk perubatan ibu kamu. Kerja penting, tapi keluarga kita lagi penting.